Hai guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana nak buat feel pemanduan lebih sedap dengan tukar cuma 3 barang je. And paling penting, kos yang minimum, DIY friendly so korang pun boleh buat sendiri dekat rumah. Macam kes Honda City ni, owner cakap barang-barang bawah dia dah ada bunyi, bawa pun dah tak sedap. Alright, so jom kita start. First of all, kita chock off dulu tayar belakang supaya kereta tak terundur just in case. And memandangkan kereta ni dia tak ada cross member depan ataupun sebarang tulang yang keras pada bahagian depan, so kita kena jack dari side sebelah tepi. Tak payah tinggi sangat pun tak apa, agak-agak je. And macam biasa, sentiasa support stand kiri kanan untuk safety. Okey, ingat cost minimum. Maksudnya kita nak tukar barang-barang yang murah. So, benda pertama yang saya nak tukar adalah absorber link. Ada juga yang panggil sebagai stabilizer link. Sama je, mana-mana pun boleh. Korang buka je nut 14 atas bawah. Tapi kadang-kadang, ball joint dia tu dia suka ikut pusing sekali tau. Jadi, korang ambil lengki saiz 6. Tahan, jangan bagi dia gerak. Sambil tu korang buka lah nut tu. Okey, lepas tu kita dah boleh cabut dah stabilizer link ni. Barang yang kedua ni paling penting lah. Tak lain tak bukan semestinya lower arm. Macam yang korang tengok, soket ke, spanner ke, sempit sikit lah nak masuk. Jadi kalau nak senang, cover plastik ni kita alihkan dulu sekejap ke tepi. Dekat tepi ni ada 2 biji klip, dengan lagi sebiji tu ada dekat bawah. Okey, sekarang ni baru kita ada sikit space nak buat kerja pun senang kan. Dengan menggunakan cordless ratchet dan soket 19, kita buka dulu bolt melintang yang kat depan ni. Okey, cantik. Next kita nak buka ball joint pula. Tapi sebelum tu korang lepaskan dululah dia punya safety pin ni. Korang cungkil je pakai screwdriver yang nipis. Okey, dengan menggunakan spanner size 19, pastikan dia masuk grip betul-betul Tapi korang janganlah ketuk pakai tangan, sakit kan. Korang sepak je kalau nak senang. Macam ni. Korang keluarkan castle nut and macam biasalah ball joint ni dia takkan sesenang keluar. Jadi buat masa sekarang ni kita biarkan dulu dia macam ni. Sambil-sambil tu korang bolehlah spray sikit WD-40. Ini tunggu dulu. Nanti baru kita buka. Sekali lagi soket 19. Ada 3 biji bolt dekat belakang ni. Buka-buka je. Tapi sebelum buka bolt yang last ni, tangan sebelah korang tahanlah dulu. Sebab lower arm ni boleh tahan berat juga tau. And lagi satu, ketiga-tiga biji bolt lower arm ni, panjang pendek dia tak sama tau. Bila korang dah buka ni, korang asingkan siap-siap. Nanti nak pasang balik senang. Tak adalah tukar tempat. Okey, datang balik kat ball joint tadi. Cara sebetulnya untuk pisahkan dia dari knuckle, kita kena pakai special tools. Ball joint separator nama dia. Tapi masalahnya, tools ni dia tak muat pula nak masuk. Sebab batang tie rod tu dia lebih besar. Jadi tools ni kita tak boleh nak pakai. Jadi cara old school lah, back to basic. Korang kena cari hammer yang besar lagi bagus. Korang ketuk dekat tempat yang saya tunjuk ni. Mesti tepat dekat sini jangan miss. Kalau terketuk kena break this, naya. Ketuk dekat knuckle ni sampailah ball joint tu ditelucut. Jangan risau, knuckle ni dia takkan rosak, dia takkan patah. Melainkan korang pergi press dia. Okey, next kita nak buka bar bush pula. Okey, kalau korang tengok, bush tu dia ada bracket yang peluk dia tu kan. Okey, bolt yang sebelah belakang tu, saya tengok okey je. Boleh masuk spanner, tak ada masalah. Tapi bolt yang sebelah depan tu, saya rasa macam sempit sikit lah. Sebab dia duduk betul-betul dekat bawah cover rear end tu. Nak selit spanner memang tak lepas. Jadi, rear end ni kita kena angkat dia ke atas sikit. Supaya kita boleh akses ke bolt yang dekat bawah dia tu. Pakai soket 17, kita buka nut tie rod dekat bawah ni. Lepas tu nut ni, kita masukkan balik. Biar bibir dia sama rata dengan thread. Sebab sekejap lagi kita nak press. So dengan sedikit tips macam ni, thread dia pun tak adalah rosak. Okey, kita selitkan ball joint separator. Make sure dia masuk bagi rapat Lepas tu kita tembak terus gun. So untuk ball joint korang boleh nampak dua cara kan. Satu cara ketuk yang tadi tu. Lagi satu pakai special tools. Dua-dua ni pun boleh jugalah. Sekarang kita dah ada sikit space untuk selit spanner. Untuk bolt babush ni dia pakai saiz 12, tapi still sempit jugalah. Lagi-lagi siapa yang tangan besar tu kan.
Okey, ini sebiji. And yang belakang ni lagi sebiji. Congkel, keluarkan dia punya bracket. And finally, kita dah pun boleh keluarkan stabilizer bar bush. Dan ini adalah barang yang ketiga. Okey, cantik. Okey, sekarang ni kita dah boleh pasang-pasang semula. Kita berakhir dengan bar bush kan. So, tak nak pasang ni pun kita reverse je lah balik. Maksudnya, kita pasang dulu bar bush. Tapi sebelum tu, korang ambil silikon grease, korang sapu sikit dekat dalam ni. Kalau tak, korang pakai tak lama, bush ni dia akan cepat longgar balik. Sebab apa? Sebab dia bergeser kering-kering dengan batang sweba. Sebab tu, wajib sapu silikon grease. Silikon grease jangan pakai grease yang salah. Jangan pakai grease yang merah tu. Kalau pakai grease yang merah tu ataupun grease yang salah, nanti bush ni dia akan cepat rosak balik sebab dia akan merosakkan getah. Korang hanya pakai silikon grease sahaja. Untuk bolt 12 ni, korang ikat agak-agak je lah. Sekadar bagi kemas je. Tak payahlah nak kuat sangat. Sebab bolt ni dia kan halus je kan. Kalau loose memang naya lah. Jadi satu kerja pula nak kena turun subframe. Okey, cukup. Okey, next kita dah boleh pasang balik lower arm. Semua ni saya pakai brand daripada Mountain King. Kalau siapa yang tanya Mountain King ni okey ke dia punya kualiti dia? Bagi saya okey, boleh pakai. Tapi tak adalah kata nak overclaim, kata betul-betul bagus sangat macam original. Tapi ada waranti, harga pun tak mahal sangat, okey lah, boleh pakai. Okey, kita proceed pasang balik lower arm. And ini saya selalu pesan, semua bolt ni kita tak payah ketatkan lagi. Cukup sekadar kita masukkan aja dulu. Sebab nanti kita kena buat preload. Okey, preload maksudnya kita kena jack dekat bawah kereta biar dia terangkat sikit. Atau senang cakap, biar lower arm tu dia berada dalam keadaan yang sebenar bila kereta dah turun atas jalan nanti. Barulah kita ikat semua sekali. So dengan cara macam ni, bush kita pun dia tak adalah cepat koyak. Akan tahan dengan lebih lama. Ini kalau korang nak tahu kenapa bila korang dah tukar lower arm yang baru kan, pakai tak sampai setahun, dia rosak balik bush. Korang kena check balik ada tak buat preload ni sebelum ikat. Untuk bolt 19 melintang ni, saya akan torkkan kepada 69 foot-pound. 3 bolt belakang pun sama juga, 69 foot-pound. Memadamkan castle nut ball joint ni, torque wrench tak muat nak masuk. So, korang ikat je sekuat yang boleh. Jangan risau, nut ni dia jarang lah nak loose sebab dia punya nut dia besar. Tapi kalau korang nak torque juga, 50 foot-pound. Okey, dah. And jangan lupa pasang balik dia punya safety pin. Jangan lupa masukkan balik tie rod pada knuckle. And nut 17 dekat bawah ni kita akan torkkan 40 foot-pound. Okey, bila semua dah ikat ketat-ketat, jack ni kita dah boleh turunkan dia. Last but not least, kita nak pasang stabilizer link yang baru. Untuk stabilizer link ni, korang tengok-tengok juga sebab ada kereta yang kiri kanan dia tak sama. Contohnya macam Myvi, dia ada kiri kanan dia. Tapi macam case Honda City ni, samalah. Korang nak pasang terbalik macam mana pun boleh, tak ada masalah. Untuk nut atas bawah ni, saya akan torkkan kepada 55 foot-pound. Okey, siap. And of course lah, yang sebelah passenger ni pun korang repeat je step yang sama. Buat je benda yang sama. And saya tak recommend korang tukar sebelah je lagi-lagi buat suspension ni. Sebab kalau korang tukar sebelah saja, satu, dia akan jadi macam tempang tau. Tak sedap. Lagi satu, lama-lama barang yang korang baru tukar tu, dia akan cepat rosak balik. Jadi saya recommend untuk barang-barang suspension macam ni, result ni terbaik, korang tukar je sepasang kiri kanan. Okey, untuk belah depan kita dah siap. Sekarang ni kita nak buat bahagian belakang pula. Owner request alalang tu dia nak ganti sekali absorber belakang. Sebab yang asal tu dia dah lembut, dah bocor katanya. Untuk absorber belakang ni, sama juga korang boleh dapatkan dari Mountain King. And sebelum korang pasang, elok korang prime dia dulu 2-3 kali. Sebab kita nak bagi, gas minyak dekat dalam tu biar dia sebati. Dengan menggunakan soket 14, kita buka dulu nut atas. And untuk akses ke nut ni, korang kena buka dulu bonet belakang. Lepas tu kita selak sikit kapet, baru boleh nampak. Keluarkan washer dan juga bush atas. Okey, sekarang untuk belah atas kita dah settle. Next, kita pergi buat yang sebelah bawah pula. Absorber belakang ni dia simple je sebenarnya. Yang ni pun sama juga, korang buka aje bolt 14 ni. Lepas tu kita dah boleh keluarkan, cabut sebatang tu.
Keluarkan yang lama and kita gantikan dengan yang baru. Lepas tu korang just reverse je lah balik. Macam mana korang buka, macam tu lah korang pasang. Untuk bolt bawah ni, kita ikat 45 foot-pound. Okay, nice. Datang balik belah atas, and untuk bush ni, korang jangan terbalik pasang Yang bentuk curve tu, kita kena halakan dia ke arah bawah. So, sepatutnya kita kena pasang dalam keadaan yang begini. Pasang balik washer. Yang ni saya tak tahu apa nama dia. Dan nut ni kita tak payah ikat lagi Cukup sekadar kita pulas dulu pakai tangan. Nanti bila kereta dah turun, baru kita ikat dia. Bila dah turunkan kereta, sekarang barulah kita akan ikat dia. Tapi yang ni saya tak ikat pakai torque wrench lah. Sebab kalau kita ikat pakai torque wrench, nanti batang shaft tu dia akan ikut pusing sekali tau. So kita kena tahan dia pakai Allen key. Tapi kalau korang nak torque juga, 25 foot-pound. Okay, siap. Alright, so inilah dia semua barang-barang yang kita dah ganti tu. Kalau diikutkan, benda ni lepas kita pasang, kita tak perlu nak alignment pun sebenarnya. Tapi kalau korang rasa steering tu macam ada sikit lari, better korang buat alignment je lah. So, macam biasa, kalau korang tengah cari apa-apa barang, korang bolehlah tengok dekat Mountain King. Nanti link saya letak dekat bawah. Okay, saya harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.